Okay guys, welcome back to my YouTube channel lah. Untuk kali ni kau tengok kat sini Sepa mat, cover set. Nampak? Ni cover set bini aku, ni cover set aku. Aku tak pakai kepuk tepi. Jadi tinggal sini juga lah sementara. Ini bahagian-bahagian barang expire. Barang expire ni aku tengah restore sebenarnya expire. Jadi barang-barang dia aku letak sini sikit-sikit lah. Bukan barang apa pun, barang-barang luar je sebenarnya. Seat pun seat buruk, cover set buruk. Barang-barang lain, engine semua aku simpan dalam. Okay, lepas tu ini radiator Y15. Okay, untuk motor bini aku. Lepas tu rim ni aku baru letak luar sebab dah semak dalam, aku nak ambil barang. Simpan sini dulu lah. Ini red expire. Jadi untuk body expire ini dia. Aku sebenarnya tengah restore. Okay. Jadi dua-dua mungkin aku buat warna hitam lah. Lagi satu tu aku ingat nak cari body lain. Okay. Sebab ini tapak Y15. Aku sayang pula nak alter balik. Jadi aku cari body lain untuk masuk engine expire. Aku nak masuk engine expire sebiji. Yang ni engine wave lah, high block LC. Okay. Kemudian ini motor bini aku. Okay, bergabuk lah ni. Aku pun tak tahulah, dah lama sangat tak bawa. Jadi kali ni kita sambung dengan part pemasangan enjin. Okay, untuk pemasangan enjin kali ni crankshaft macam biasa lah. Sebelum ni HP Jet 10. Okay, tanpa statik ni. Rod ESR 111. Okay. Kemudian untuk casing enjin kita dah siap welding apa semua. Cuma bahagian gearbox aku tak masuk lagi. Jadi untuk bahagian gearbox aku pakai ini brand S1R punya. Okay. Aku dah lupa lah. Dia 235 tak silap aku lupa dah. Gearbox Y yang biasa lah tu. 3 biji tu. Jadi aku pakai yang tu. Kemudian aku masih 5 speed lah. Aku tak convert 6 speed. Lagi kita ada apa lagi untuk bahagian dalam enjin ni. Okay, yang ini sebelum ni punya. Ini standard punya. Jadi aku dah tukar. Sekarang ni dah pakai lain. Ni pun dah tak pakai. Cam ni cam lama. Kemudian magnet. Yang ni magnet standard yang aku dah lay. Okay. Kemudian aku ada yang tadi tu baru dapat yang tu magneto. Okay. Jadi aku tak pasti sama ada nak pakai magnet ori ataupun magneto. Aku rasa macam nak pakai magneto lagi best. Okay. Lagi bahagian lain apa pula? Aku rasa tak ada apa dah. Cuma bahagian enjin dah. Aku nak start pasang enjin. Okay. Pasang gearbox apa semua itu macam biasa, korang pun tahu benda tu. Kejap lagi aku akan sambung balik. Selepas aku dah pasang gearbox apa semua, kita akan tengok macam mana fitting untuk enjin aku, cun tak cun gearbox apa semua. Baru kita set up untuk headblock dan clutch lah. Senang je sebenarnya nak pasang enjin ni. First kali pasang enjin tengah. Ini panaskan sini dulu, baru masuk crankshaft. Kemudian selalunya aku tak pasang belah sini. Aku akan pasang belah sini dulu. Okay. Aku akan masuk dulu bearing siap-siap. Lepas tu masuk crankshaft. Baru panaskan belah sini. Aku tekuk balik. Macam tu senang. Jadi untuk korang, jom kejap lagi kita sambung lain. Okay. Apa-apa Raja. Okay, yang jadi tahu-tahu dah pagi dah pun. Okay. Punyalah aku buat relax kan. Tahu-tahu dah siap lah. Jadi untuk enjin ni aku pun tak tahu nak cerita apa lah. Tiba-tiba dah siap ni. Sebab aku tak ada nak rakam tadi. Sebab bateri aku habis. Lalang sambil tu aku buat enjin lah. Tahu-tahu dah siap lah. Okay. Jadi barang-barang aku rasa sebelum ni aku dah tunjuk lah. Hyper clutch aku pakai NLK. Okay. Clutch kanan aku pakai NLK. Dan hyper clutch dalam Tobaki lah. Full untuk spring. Dan juga dia punya clutch plate lah. Aku pakai Tobaki. Okay. Ini casing sebelum ni punya ya. Dia banyak. Sebenarnya motor ni untuk bahagian magnet dengan clutch barang yang lebih kurang sama macam sebelum-sebelum ni punya. Cuma aku tukar clutch plate macam tu aja. Dan magnet sebelum ni aku pakai magnet ori, ni aku pakai magnet tu. Kemudian untuk bahagian head, okay, kalau korang boleh tengok kat sini potting tu cun-cunnya. Okay. Kemudian cover head atas ni pun aku kutip dah lama punya je. Dah habis dah bawah ni. Pakai ya. Kemudian untuk plug, okey, untuk plug kita pakai full iridium full iridium daripada Tobaki. Okey, warna kuning. Kalau dia ada double iridium dia warna biru. Kalau yang biasa punya warna putih. Yang ini warna kuning. Ini ultra iridium ke apa, aku lupa. Yang ni paling atas lah. Okey. Kemudian ni dia timing gear ni pun aku pakai daripada Taikon punya sebelum ni. Okay, pakai balik je. Kemudian tadi aku dah ada iCam lah. Ini okay. Aku dial ini piring-piring dial tadi. Aku dah sendiri, aku tak tahu kan.
Tapi aku rasa aku tak pandai sangat dial, tapi sikit-sikit boleh lah. Boleh lah kalau nak keluar power tu sikit-sikit kan. Dan untuk cam ni, untuk cam ni lift dia 10 lebih. Tak silap aku kejap. Aku tengok balik kertas tadi. Aku dah simpan kertas tadi. Ni dia. Untuk lift cam, sorry, aku tak tulis kat sini. Lift cam tadi 10 lebih, lebih kurang 10.5 lebih lah untuk cam ni. Ini aku pakai cam TTD 7.5. Kau boleh tengok kat Shopee, ada juga. Ini cam TTD 7.5, cam Thailand punya, tak silap aku. Ini dia macam-macam jenis ada banyak variation, tapi yang aku punya 7.5. Lift dia 10 lebih kalau lift valve lah. Kemudian untuk dia punya nombor yang keluar tadi, mana ke nombor yang keluar? Aku pun dah pening. Mana kertas yang aku tulis dalam ni? Aku pun pening lah. Bukanlah. Ni nombor yang keluar tadi. 62624237. Ini dia. Ini aku dapat lah. Last untuk cam ni lah. Kalau korang nak dial, boleh dapatkan nombor ni 62624237. Ini dia punya total untuk intake, 104, dan kemudian yang ini 99 lah. Dia punya duration dia degree dia 284, intake exhaust 279. Ini total duration lah. Jadi itu saja untuk bahagian cam lah. Dan kemudian untuk bahagian starter, untuk starter aku ada starter dekat sana, cuma aku dah memang betul-betul lama aku rasa pakai starter ni. Daripada aku start buat 72 untuk Y, aku start pakai, aku rasa dah dekat setahun 2 tahun aku pakai ni. Jadi tiba masa untuk aku tukar yang baru punya, sebab Tobaki X ada keluarkan yang baru punya, yang ni. Aku pakai yang ni, dan yang tu pun sebenarnya boleh je pakai. Yang tu aku buat spare. Baru ni dia punya carbon apa semua kuat. Jadi dengan spek 80 ni dia senang nak hidup. Kalau aku pakai yang lama, mungkin dia susah sikit nak hidup sebab ada carbon kita dah biasa guna kan. Jadi better tukar baru lah. Aku pun suara pun tak ada ni. Aduh, masalah betul lah. Jadi untuk bahagian-bahagian lain aku rasa tak ada apa lah. Cuma aku nak gantung enjin dan kita pasang lah untuk pipe-pipe apa semua ni, water pump. Kemudian throttle body lah. Throttle body 45 ni aku tak pasang lagi. Sekejap lagi aku pasang lah. Jadi itu saja untuk sekarang. Aku rasa aku stop dulu lah setakat ni. Nanti aku akan sambung balik bila aku dah gantung enjin. Sebab aku ada benda nak cerita lagi sebenarnya untuk next part lah, untuk gantung enjin nanti. Jadi untuk episod kali ni aku stop dulu setakat ni. Ini hasil enjin lah. Dia tak full CNC billet. Dia pada head saja sebenarnya CNC billet. Kalau aku nak betul-betul full CNC billet, aku kena beli enjin CNC. Lepas tu blok CNC aku boleh je beli. Cuma ini belum masa dia lagi lah. Aku nak jalan air dulu. Kalau CNC billet selalunya aku tak jalan air lah. Aku jalan air luar ataupun aku tak jalan air terus. Tapi kalau bagi aku macam ni, boleh lah macam ni je terus. Macam ni pun boleh guna lah. Dia jalan air dalam lagi sonok. Orang cakap tak nampak sangat nak jalan pipe serabut luar apa semua, tak ada. Jadi itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah kita sambung di next part. Mungkin kita akan tukar offset. Mungkin kita nak spray rim. Kita tak tahu. InsyaAllah soon. Kita jumpa next part. Terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.